Walaupun dia tak semayang tapi dia baik. Walaupun dia tak tutup aurat tapi dia baik kot. Janganlah menghukum seseorang tu walaupun dia pakai seksi tapi dia baik. Ni nak beritahu dunia bukan tempat untuk orang baik. Dunia tempat untuk orang patuh. Bayangkan anda derma jutaan ringgit kepada asnaf, anda bina berpuluh-puluh rumah anak yatim yang serba lengkap. Wow, itu memang banyak tu. Ya, dan anda habiskan seluruh sisa hidup anda semata-mata ke arah membantu kesejahteraan manusia. Kiranya di mata dunia ni, anda ni memang seorang wira lah. Tepat sekali. Semua orang sanjung. Tapi bila tiba di pengakhiran hari, markah anda di mata pencipta adalah sifar. Kosong. Uish, itu satu kenyataan yang cukup radikal sebenarnya. Betul. Dan kenapa sifar? Sebab menurut satu hujah teologi yang akan kita bedah sama-sama dalam sesi kupasan mendalam hari ini, dunia ni diciptakan bukan untuk orang baik. Ia diciptakan untuk orang patuh. Kenyataan macam tu terus merempah masuk dan meruntuhkan zon selesa yang kita bina sekian lama ni. Sebab selama ni kita selalu dididik atau mungkin kita memujuk diri kita sendiri dengan satu mantra ni kan. Mantra yang macam mana tu? Yang selalu kita dengar tu lah, macam tak apalah dia macam tu, tak apalah dia langgar peraturan sikit, asalkan hati dia baik. Ya, asalkan hati baik. Hujah daripada sumber yang kita kaji hari ini seolah-olah mengoyakkan terus selimut keselesaan dan pembelaan klise tu. Memang koyak habislah kiranya. Tapi sekejap, sebelum kita pergi lebih jauh untuk bongkar topik ni, penting untuk saya tetapkan parameter perbincangan kita dengan jelas. Ya, silakan. Ini sangat penting. Bahan audio itulah yang kita jadikan rujukan hari ini berasaskan dogma, doktrin dan pandangan agama Islam yang sangat spesifik. Jadi tugas kami berdua di sini sebagai pengkaji bukanlah untuk menyokong, memihak atau menentang mana-mana pandangan teologi tersebut. Betul, kita tak ambil mana-mana bahagian. Ya, kita bersikap neutral 100%. Fokus utama kita hari ini cuma satu. Kita mahu kaji bagaimana hujah ini dibina, apa logik di sebaliknya, dan bagaimana penutur tu menstrukturkan pemikirannya supaya anda yang sedang mendengar ni boleh melihat susunan idea ini secara objektif. Itu satu landasan perbincangan yang patut kita pegang dari awal sampai akhir. Mengikut kerangka teologi ni, kita ni ibarat sedang menganalisis satu sistem perundangan ketuhanan dari sudut pandang pemerhati luar. Kita cuma nak faham rasional di sebalik teks yang dibentangkan tu. Okey, jadi mari kita rungkai perkara ini. Jom kita masuk terus ke isi yang pertama. Sumber kita ni bermula dengan membedah budaya kompromi sosial yang saya rasa sangat sinonim dengan masyarakat moden hari ini. Memang hari-hari kita nampak benda ni. Kan? Penutur asal ni bawa beberapa contoh dialog harian yang sering sangat kita dengar. Contohnya macam, walaupun dia tak semayang tapi dia baik tau. Ya, ataupun ayat macam, janganlah menghukum seseorang tu semata-mata sebab dia pakai seksi. Kita tak tahu hati dia macam mana. Betul, mungkin hati dia jauh lebih murni dari kita. Bunyi tu macam kita selalu sangat memberi diskaun moral kepada seseorang. Dan kemudian penutur asal melepaskan satu kenyataan drastik yang saya sebut awal tadi. Dunia bukan tempat untuk orang baik, tetapi dunia adalah tempat untuk orang patuh. Ya, bila saya cuba hadam ayat ni, saya terfikirkan satu senario. Cuba anda bayangkan di tempat kerja anda, kita ada seorang staf ni. Mari kita panggil dia pekerja misteri. Okey, pekerja misteri. Menarik. Dari segi kemahiran sosial, pekerja ni memang juara. Dia ramah dengan semua orang. Setiap pagi dia bawa kuih letak di pantry. Oh, staf idaman semua orang ni. Memang dia ingat tarikh hari jadi setiap staf dan kalau ada kawan sekerja yang susah, dialah orang pertama yang akan hulurkan bantuan kewangan. Secara keseluruhannya, kawan-kawan di pejabat memang akan labelkan dia sebagai orang yang berhati mulia. Okey, nampak macam staf yang sangat sempurna. Jadi, apa masalah dia? Ada satu masalah besar. Dia tidak pernah menyiapkan fail tugasan yang diberikan oleh majikan dia. Dia secara konsisten melanggar polisi teras syarikat, dia abaikan KPI dan dia tak peduli langsung pasal hala tuju syarikat. Saya nampak ke mana arah ni?
Dari mata rakan sekerja, dia wira. Tetapi dari perspektif majikan yang bayar gaji dia setiap bulan, adakah dia pekerja yang baik? Sudah pasti tidak. Daripada perspektif pihak pengurusan atasan, kebaikan sosial staf tu tak mempunyai apa-apa nilai korporat jika tugasan asas atau teras utamanya diabaikan sepenuhnya. Tepat sekali. Majikan bayar gaji untuk buat kerja bukan semata-mata untuk bawa kuih ke pantri. Dan apa yang menarik di sini ialah jika kita terjemahkan analogi yang anda bawa tadi ke dalam kerangka teologi sumber ni, ia menggambarkan dinamik hierarki antara manusia dan entiti Tuhan dengan sangat tepat. Boleh huraikan sikit bahagian hierarki itu? Boleh? Rakan sekerja di pejabat tadi tu melambangkan masyarakat, manakala bos atau syarikat pula mewakili pencipta. Sumber ni sebenarnya cuba merombak semula cara kita mendefinisikan matlamat kewujudan kita. Maksudnya, KPI manusia dengan Tuhan tu berbezalah. Ya, mengikut hujah penutur, sistem ganjaran ilahi tidak direka dan tidak beroperasi berdasarkan metrik siapa paling baik sesama makhluk. Sebaliknya, ia berteraskan siapa yang paling mematuhi arahan pencipta. Nampak pemisahan dia kat situ. Di sinilah kita nampak garisan pemisah yang sangat tebal antara moraliti kemanusiaan dengan ketaatan rohani. Moraliti kemanusiaan ni dia bersifat mendatar. Ia adalah transaksi antara anda dan saya. Tujuannya cuma nak pastikan kita tak sakitkan orang lain dan kumpulan kita hidup harmoni. Okey, itu mendata. Habis tu, kepatuhan? Kepatuhan pula bersifat menegah. Ia adalah transaksi terus kepada entiti yang mempunyai otoriti mutlak. Hujah ni menegaskan satu formula yang agak ketat. Transaksi mendatar, iaitu kebaikan sosial tadi, tidak boleh sama sekali digunakan untuk membayar, menebus atau menukar ganti transaksi menegak, iaitu kepatuhan rasmi. Di sinilah ia menjadi sangat menarik. Tapi, tunggu sekejap. Kalau KPI majikan ini sangat berbeza dengan KPI rakan sekerja, macam mana pula nasib mereka yang prestasinya cemerlang di mata manusia, tapi gagal penuhi tuntutan majikan? Itu soalan yang bagus. Sebab dalam audio ni, penutur membuat satu pengakuan yang bagi saya agak berani. Dia secara terbuka menyatakan bahawa jika kita bercakap tentang bab berbuat baik, ada golongan bukan Islam atau orang kafir yang jauh lebih baik, lebih pemurah dan lebih banyak menderma kepada orang miskin berbanding sebahagian orang Islam sendiri. Ya, dia memang sebut perkara itu secara spesifik. Bila saya dengar bahagian tu, saya rasa macam wajar untuk kita pertikaikan logik ni sikit. Bukankah perbuatan menderma, bantu orang dan bina infrastruktur untuk komuniti miskin tu adalah kemuncak nilai kemanusiaan? Betul. Dari sudut pandang kita sebagai manusia moden, itu adalah tahap paling tinggi. Jadi, kenapa sumber ini macam memperkecilkan atau menidakkan impak kebaikan tersebut? Kalau kita aplikasikan benda ni dalam dunia sebenar, adakah ini bermaksud falsafah ni merendahkan nilai kemanusiaan? Seolah-olah kebajikan tu langsung tak laku di mata Tuhan. Saya faham. Perasaan terganggu atau tak selesa tu wujud sebab kita semua membesar dan hidup berpaksikan falsafah humanisme moden. Humanisme moden. Ya, di mana kebajikan kepada manusia lain tu diletakkan di hierarki paling atas. Tetapi, jika kita kaitkan hal ini dengan gambaran yang lebih besar, mari kita teliti cara penutur menyusun hujahnya. Dia sebenarnya gunakan satu strategi yang cukup licik tapi berkesan. Licik macam mana tu? Sebab nampak macam dia pujilah juga golongan bukan Islam tu. Dia tak menafikan langsung perbuatan baik golongan tu. Malah dia puji secara realistik. Tetapi, dia berbuat demikian untuk memisahkan kebaikan daripada tahta prasyaran. Okey, saya mula nak nampak. Ada analogi tak untuk kita mudahkan benda ni? Ada. Kita boleh guna analogi warga negara dan visa. Katakan anda seorang pelancong asing yang pergi melancong ke sebuah negara. Sepanjang berada di sana, anda ni pelancong yang paling berbudi bahasa. Sayalah pelancong paling itu kiranya. Ya. Anda kutip sampah di jalanan, anda selamatkan haiwan jalanan, anda bantu penduduk tempatan bina rumah dan anda belanja banyak duit untuk bantu ekonomi tempatan. Penduduk bandar tu memang sayang gila ke anda. Oh, kalau macam tu punya baik, mesti diorang nak saya tinggal kat situ terus. Masalahnya, apabila tiba hari pemeriksaan di lapangan terbang atau di pintu sempadan, pihak imigresen dapati anda sebenarnya tak ada visa yang sah pun untuk masuk ke negara tu dari mula. Alamak.
Adakah pihak berkuasa akan benarkan anda menetap di negara itu semata-mata sebab anda pelancong yang rajin kutip sampah? Saya nampak sangat ke mana arah tuju logik ni sekarang. Sudah pasti immigration akan tolak kemasukan tu. Sebab sistem immigration ni bergerak atas landasan perundangan dan dokumentasi yang sah. Bukan sekadar atas dasar ihsan atau budi pekerti kita. Tepat. Walaupun seluruh penduduk kampung merayu bawa spanduk suruh lepaskan pelancong tu pun, undang-undang tetap akan tengok pada kelayakan dokumen. Dan memang begitulah mekanismenya mengikut logik teologi penutur ni. Kebaikan tu adalah fitrah, ia lumrah biasa. Sesiapa saja tanpa mengira apa latar belakang agama dia, ada kapasiti untuk berbuat baik. Jadi ia bukan sesuatu yang eksklusif pun. Oh, faham. Tetapi, memandangkan sistem ketuhanan yang mengawal destinasi akhir manusia ni berteraskan undang-undang kepatuhan, kebaikan pribadi tanpa dokumen visa ketaatan tadi tu takkan dapat kelulusan rasmi di pintu masuk akhirat. Maknanya kebaikan tu cuma macam bonus lah. Ya, secara ringkasnya mengikut kerangka ni, kebaikan adalah bonus. Satu perhiasan yang mencantikkan diri. Tetapi kepatuhan, iaitu ketaatan kepada rukun agama, itu adalah pasport wajib. Tanpa pasport ni, sebaik mana pun budi pekerti anda, di ruang menunggu, pintu ketibaan syurga tak akan terbuka. Maknanya baik itu diposisikan sebagai sekadar standard asas manusia je, macam default setting. Default setting. Tapi kalau ia cuma default setting, ini secara tak langsung meletakkan satu tekanan yang luar biasa berat ke atas niat perbuatan baik itu sendiri. Macam mana tu? Cuba bayangkan, seorang aktivis kemanusiaan antarabangsa. Dia pergi ke zon perang, dia kurbankan keselamatan dia dan keluarga semata-mata nak rawat orang di kawasan bergolak. Di mata dunia, dia ni pahlawan agung. Tapi dalam neraca hujah penutur ni, kalau aktivis tu tak ada visa kepatuhan tadi, segala pengorbanan nyawa dia tu... Cuma satu urusan keduniaan semata-mata. Ya. Agak sukar sebenarnya untuk minda moden kita ni nak telan konsep sebegini. Sebab kita dah biasa asuh diri kita menilai orang berdasarkan sejauh mana dia bagi manfaat kat masyarakat. Itulah punca sebenar pertembungan idea ni. Sosiologi moden sentiasa menilai hasil luaran. Anda tolong 100 orang miskin, anda dapat 100 markah sosial. Tapi teologi dalam bahan kita ni beroperasi dalam dimensi yang betul-betul berlainan. Dimensi menegak tadi tu? Betul. Dimensi ini menuntut pengiktirafan kepada hierarki. Anda kena kenal siapa pemilik asal alam ni dulu, terima struktur kuasa dia tanpa banyak soal, barulah tindakan baik anda tu dikira berbaloi. Mengikut pembawaan hujah ni, kebaikan tanpa ketaatan selalu dianggap sebagai satu bentuk kesombongan rohani yang tersembunyi. Kesombongan rohani? Biar betul orang buat baik dituduh sombong. Kedengarannya piyih kan? Tapi maksud dia di sini ialah manusia tu rasa cukup baik sebab berbakti sesama makhluk. Tapi secara sedar dia tolak undang-undang Tuhan yang ciptakan makhluk tu. Itulah mekanisme yang menyebabkan penutur tu yakin tolak kebaikan sosial sebagai tiket masuk syurga. Konsep kesombongan rohani yang tidak disedari. Wah, itu satu pencerahan yang buka mata saya tentang cara teks ni beroperasi. Dan kalau logik imigrasi dan visa tadi dah cukup memerah otak, sumber kita seterusnya membawa perbincangan ini menyelam ke satu tahap yang jauh lebih ekstrim. Ya, dia beralih dari teori ke bukti sejarah pula. Betul. Dia tak biarkan hujah ni berlega dalam dunia teori. Dia bawa masuk rekod sejarah, profil seorang manusia yang bagi saya sangat syarat dengan beban emosi dan konflik kesetiaan. Dia menceritakan tentang Abu Talib. Ini satu contoh yang sangat berat. Memang berat. Bagi anda yang mungkin kurang kenal sirah atau sejarah awal Islam, Abu Talib ni adalah bapa saudara kepada sosok tubuh paling penting dalam agama tersebut, iaitu Nabi Muhammad. Dan audio sumber kita memetik fakta sejarah ni secara terperinci. Abu Talib inilah figure yang ambil alih penjagaan baginda sejak berumur 8 tahun. 8 tahun tau. Ya, bayangkan. Dari kecil. Dia menjaga, memelihara, melindungi. Masa Islam baru mula disebarkan dan masyarakat tempatan di Mekah mahu bunuh anak saudaranya, Abu Talib berdiri di barisan depan. Dia pertaruhkan nyawa, status dan keselamatan keluarga dia demi melindungi pembawa mesej agama tu. Dan perlindungan ni berterusan sehinggalah nafasnya yang terakhir.
Pengorbanan yang tiada tolak bandingnya. Kan? Dari sudut perkiraan logik dan emosi manusia macam kita ni, individu yang paling banyak berjasa memanjangkan nyawa pengasas agama tu patut dianugerahkan pangkat paling tinggi di syurga. Logik kita kata tanpa dia sejarah mungkin berubah sama sekali. Tapi apa rumusan sumber ni? Rumusannya memecahkan logik kita tadi. Ya, sumber kita bertegas menyatakan walaupun Abu Talib mempamerkan kebaikan tertinggi yang tak tercapai di akal kita, tempatnya mengikut dogma ni tetap di dalam neraka. Tolong bantu saya faham mekanisme ni. Macam mana teologi ni boleh justifikasikan benda ni? Saya nampak anda agak terkesan dengan fakta tu. Ya, bunyinya terlalu rigid. Tak ada empati langsung ke? Kalau pengorbanan skala epik macam tu pun tak mampu tebus satu syarat agama, apa lagilah peluang kita ni yang baiknya setakat bagi makan kucing jalanan je? Ini menimbulkan satu persoalan penting. Kekagetan dan rasa tak selesa yang anda dan mungkin para pendengar rasa sekarang sebenarnya adalah matlamat utama kenapa naratif ni dibangkitkan. Kenapa tokoh ni dipilih? Sebab kisah Abu Talib ni berfungsi sebagai ujian tekanan atau stress test yang paling muktamad. Stress test untuk menguji sejauh mana kerangka patuh tu bertahan. Tepat sekali. Jika kerangka falsafah patuh ni boleh bertahan pada kes yang paling ekstrim dalam sejarah agama tu, maknanya ia terpakai untuk semua orang tanpa terkecuali. Okey, faham. Penutur bawakan penjelasan mekanikal yang tajam. Segala jasa Abu Talib memang diakui 100% sebagai perbuatan baik. Tak ada siapa pun yang nafikan jasanya. Tetapi, titik kegagalan kritikalnya terletak pada syarat kepatuhan tadi. Mengikut catatan, beliau pilih untuk tidak memeluk kepercayaan tauhid itu. Jadi, dia tak ada visa tu lah. Ya, dalam tema kita, dia tidak patuh kepada rukun asas untuk beriman. Dari sudut logik teologi ni, tak ada kepercayaan bermakna tak ada penyerahan rohani. Dan sebab syurga ni didefinisikan secara spesifik sebagai destinasi eksklusif untuk hamba yang menyerah dan patuh, kelayakan tu terbatal. Syurga bukan dewan anugerah pencapaian masyarakat. Maknanya kisah sejarah ni diheret masuk ibarat macam tukul gergasi untuk hancurkan ego manusia moden yang selalu selesa dengan amal kebajikan diorang. Ya, sangat tepat. Ia bina penghujahan berantai. Kalau tokoh yang markah kebaikannya cecah jutaan ringgit pun terbatal peluangnya ke syurga sebab tak ada sekeping shilling yang bernama kepatuhan, cuba tengok balik posisi kita hari ini. Jauh panggang dari api lah kita ni. Betul. Penghujahan ini nak runtuhkan terus ilusi bahawa kebaikan kita tu ada kuasa tawar-menawar dengan Tuhan. Tak boleh. Ia menghapuskan idea bahawa manusia boleh cipta piawaian moral sendiri dan paksa Tuhan terima. Ketiadaan kuasa tawar-menawar. Ini bawa perbincangan kita lintas satu jambatan konsep yang penting. Kita dah nampak macam mana formula ni berfungsi di pentas sejarah. Jadi sekarang, apakah maksud semua ini kepada kita hari ini? Mari kita tengok macam mana penutur hubungkan sejarah ni ke zaman sekarang. Penutur terus heret kerangka kurun ke-6 ni masuk ke skrin telefon pintar kita. Dalam bahagian terakhir audionya, dilepaskan kritikan langsung terhadap budaya masyarakat moden di media sosial. Oh, bahagian yang tu memang agak tajam sikit. Ya, dia tegas kata falsafah janji hati baik ni tak boleh dijadikan perisai untuk halalkan perbuatan menayang aurat di tempat terbuka. Tak boleh pakai seksi, lepas tu bila orang tegur, kita manipulasi persepsi dengan cakap, jangan pandang baju saya, nilai hati saya yang mulia ni. Tapi sekejap, macam mana konsep kepatuhan rohani yang abstrak dan libatkan hal iman macam kes sejarah tadi, tiba-tiba dia punya terjemahan bertukar jadi isu pematuhan fizikal, macam ukuran baju, tudung, cara tutup badan. Adakah benda tu sama mengikut teologi ni? Itu sambungan logik yang sangat kritikal untuk difahami. Dari kacamata penutur, kepatuhan rohani ini tak bersifat pasif. Ia bukan sekadar terkurung dalam minda atau rasa di hati je. Maksudnya tak cukup sekadar cakap, saya percaya Tuhan lah. Betul. Ketaatan rohani yang sebenar diwajibkan untuk termanifestasi, untuk dijelmakan ke dalam tindakan fizikal dan undang-undang harian. Peraturan pakaian, batasan aurat, cara bergaul, semua elemen ini adalah indikator fizikal kepada kepatuhan rohani itu. Oh, okey. Jadi ia bersangkut paut? Ya. Jadi bila ada orang berhujah
dia pakai seksi, tapi hati dia baik dan suka bersedekah, mereka ni sebenarnya sedang ulang corak kesilapan yang sama macam sejarah tadi. Diorang letakkan neraca moral manusia di kedudukan lebih tinggi berbanding pematuhan fizikal terhadap arahan Tuhan. Niat yang murni itu tak ada kuasa veto pun untuk padam arahan fizikal yang dah diwajibkan. Niat yang murni tiada kuasa veto terhadap undang-undang agama. Wah, ayat tu. Maksudnya guna alasan hati bersih tu sekadar taktik nak lepaskan diri je lah. Dan nampaknya penutur asal sangat-sangat tak berkenan dengan taktik ni. Dia memang tak berselindung langsung. Dia tak cuba nak berdiplomasi pun bila tegur golongan ni. Malah, dia dengan selamba je lepaskan label provokatif. Dia panggil masyarakat yang amalkan budaya tak apa janji baik ni sebagai masyarakat yang tak berapa nak cerdik. Ya, penggunaan frasa tu memang menarik perhatian. Bila ayat tu keluar je, ia ibarat percikan api. Frasa tak berapa nak cerdik tu sangat menghiris ego orang ramai lah. Mengapa dia guna bahasa tajam macam tu? Adakah sekadar nak bagi viral atau sengaja nak provokasi emosi orang? Walaupun kedengaran agak pedas ya, pemilihan frasa tu bukanlah sekadar taktik murahan nak tarik views. Dari sudut sains retorik, pendekatan berterus terang atau bluntness ni sengaja direka sebagai satu alat pembedahan intelektual. Alat pembedahan? Ya, tujuannya nak hiris dan buang segala lapisan perlindungan psikologi yang kita cipta nak sedapkan hati sendiri. Masyarakat moden hari ni kan suka meraihkan zon kelabu. Kita suka buat pengiraan sendiri. Macam, oh aku buat dosa A, tapi aku cover balik dengan derma kat B, so akaun aku seimbang lah. Matematik moral sendiri. Betul. Hujah daripada audio ni hadir untuk sapu bersih dan padamkan keseluruhan wujudnya zon kelabu tu. Mesejnya sangat binari. Sama ada anda buat apa yang disuruh atau anda melanggar arahan. Penggunaan label sinis tadi tu nak goncang pendengar supaya berhenti tipu diri sendiri dan sedar yang kebaikan tu tak boleh jadi wang sogokan. Memadamkan keseluruhan wujudnya zon kelabu. Metafora yang sangat kuat. Tapi bila semuanya terlalu tegar, hitam dan putih, adakah sistem ni sepenuhnya menolak ruang untuk kelemahan manusia yang sentiasa buat silap ni? Ruang belas kasihan tu memang wujud. Contohnya melalui jalan taubat. Anda diizinkan untuk jatuh. Tapi apa yang dilarang keras ialah perbuatan menormalisasikan kejatuhan tu. Menukar papan tanda amaran tu jadi perkara biasa. Ya, kita tak boleh beritahu dunia yang langgar peraturan tu okey selagi kita ni orang yang pemurah. Kebaikan tak boleh dieksploitasi untuk cabar garis sempadan pencipta. Okey, rasanya kita dah rentasi satu perjalanan yang sangat panjang dan padat hari ni. Mari saya rumuskan sikit. Kita mula tadi dengan alasan asalkan hati baik. Kemudian kita bedah dan dapati moraliti sosial dan ketaatan rohani adalah dua mata wang berbeza. Baik tu prasyarat tambahan, tapi patuh tu tiket sebenar. Tepat. Lepas tu kita disajikan dengan stress test emosi iaitu kisah Abu Talib di mana kebaikan tahap tertinggi pun tak dapat tembus sistem tanpa visa iman. Akhir sekali kita bongkar kritikan tajam penutur terhadap budaya justifikasi aurat di media sosial hari ini dan bagaimana tiada zon kelabu dalam hal kepatuhan. Satu rumusan yang sangat menyeluruh. Saya cuma nak ambil ruang ni sekali lagi untuk ingatkan anda yang sedang mendengar, tugas kami di sini cuma nak bentangkan struktur hujah bahan semua ni. Kami tak mengesahkan atau menolak pandangan teologi spesifik ini sebagai kebenaran mutlak. Objektif kita adalah untuk pastikan anda faham anatomi pemikiran ini. Betul, kita harap pembedahan kita hari ini jelas. Tapi sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu di luar skop audio ni. Jika anda perhatikan, seluruh sistem dunia moden kita, keamanan jalan raya, kebajikan, semua terbina atas dasar kebaikan sesama manusia. Inilah gam yang menyatukan kita. Ya. Cuba bayangkan utopia di mana dunia ini berfungsi sempurna sebab semua manusia baik hati. Jika itu hakikat kita, apa yang berlaku bila definisi kebaikan universal masyarakat sejagat bertembung secara langsung dengan definisi kepatuhan agama yang ketat ni? Itu konflik yang sangat mendalam.
Bila kompas kemanusiaan anda menunjukkan arah utara sebagai jalan rasional yang harmoni, tapi kompas teologi anda berkeras arah selatan tu satu-satunya jalan ke syurga, ke arah manakah yang anda sanggup pertaruhkan keseluruhan kewujudan anda? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana menerokai persoalan ini bersama kami. Jaga diri dan teruslah mempersoalkan dunia di sekeliling anda.